Ramai sekarang yang guna modem 4G atau modem 5G kena block, kena speed cap ataupun tak boleh pakai. So puncanya kenapa? Okay, hey, what's up guys? Baru-baru ni ramai yang menghadapi masalah SIM card masuk dalam modem 4G atau 5G, dia tak boleh pakai, dia speed slow, drop. Okay, dia banyak punca sebenarnya. Salah satunya memang internet tak okey ataupun congest lah. Tapi sebenarnya ada satu masalah yang lagi teruk sebenarnya. Masalah ni masalah yang tak patut berlaku dan nampak macam kena dajal. Dia macam kau dajal orang. Macam mana caranya dia dajal orang? Sekarang ni kalau korang perasan kan, banyak plan internet dia keluar dalam keadaan package unlimited hotspot. Data besar lepas tu unlimited hotspot. Seperti yang korang akan terfikir, yang ramai akan tahu, bila unlimited hotspot tu ada, maka SIM card tu kalau masuk dalam modem, sedap lah. Dia tak ada sekatan, dia tak ada istilah tak boleh pakai dekat modem, tak adanya 1 gig 2 gig dekat modem, tak ada. So katakan plan internet tu 500 gig unlimited hotspot masuk dalam modem, terus boleh guna secara halal, secara legal, tak perlu nak modified modem ataupun mod modem. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, saya perasan start bulan 11, 12 daripada tahun lepas, ada customer yang cakap speed slow, tapi bila masuk handphone dapat laju. So ini yang berlaku. Kebanyakan SIM card yang datang, especially yang duduk bawah naungan Celcom Digi, keluar produk yang ada spek unlimited hotspot. Sangat-sangat banyak plan yang keluar macam tu. Tapi korang fikir logik lah, bila keluar unlimited hotspot, maksudnya kebenaran tu datang daripada siapa? Kalau tak Celcom Digi yang membenarkan unlimited hotspot. Dan sekarang saya ada dapat info daripada atas lah kan, sampai tahap telco bawah-bawah ni, telco bawah-bawah, dia bukan Celcom Digi, yang tumpang Celcom Digi, bagi peluang tutup kontrak disebabkan benda ni. Contohnya dia melanggan internet ni RM100. Okey, internet ni RM100 sebulan, ada unlimited internet 2000 gig, 5000 gig, tapi kena kontrak. Okey, contohnya So telco tu sampai bagi tahu dekat customer, siapa yang nak batalkan kontrak dibenarkan. Kontrak 2 tahun tu. Dan ini salah siapa sebenarnya? Nak cakap salah siapa, manalah saya ada kuasa kan. Tapi nampak sangat Telkom Digi ni pedajal. Kalau plan tu boleh keluarkan unlimited hotspot, maksudnya ia dibenarkan. Telco bawah-bawah ni takkanlah sesuka hati dia nak bagi 2000 gig dekat korang, lepas tu suka-suka hati, okey boleh masuk modem. Kalau tak ada kebenaran daripada pihak Celcom Digi, logik tak? Korang boleh fikir sendirilah. Ni semua Celcom Digi yang akan benarkan plan tu. Even kalau orang customer lari daripada Celcom Digi dan customer tu pergi ke telco bawah Celcom Digi, still Celcom Digi masih pegang percentage untung daripada customer tu. Dan sekarang berlaku macam ni, Celcom Digi lepaskan telco-telco bawah ni plan yang ada unlimited hotspot yang suppose halal, legal untuk masuk dalam modem. Tapi bila digunakan Celcom Digi buat Roblox, dia operasi semua modem-modem yang standard, memang kena cap internet 10 Mbps. Ini adalah benda yang tak adil sebab customer permulaannya dapat unlimited hotspot dan pengiklanan unlimited hotspot, bukan 2 gig 5 gig hotspot. Dan tak ada kenyataan dalam mana-mana plan dekat muka bumi Malaysia ni yang bagi tahu cap speed untuk hotspot. Tak ada, tak pernah jumpa. Jadi ini kes pedajal daripada Celcom Digi. Kau jangan nak tipu orang. Apa kau Roblox modem-modem semua? Sampai tahap benda ni nak diselesaikan dengan satu modem. Modem apa? Modem yang modified. Dah elok-elok sekarang semua orang pakai modem-modem halal, modem-modem yang legal tanpa perlu modified. Dah sekarang customer nak pakai balik modem modified, customer yang tak ada nak beli lagi modem modified. Siapa yang kontrol benda ni? Celcom Digi. Apa masalah kau? MCMC marah ke? Syarikat Unify marah ke? Ataupun infrastruktur, company-company yang bangunkan infra fiber marah dekat kau ke? Harga RM50 boleh data besar, boleh guna sebagai wifi bulanan dekat rumah tanpa perlu pakai fiber yang harganya sampai 129 untuk 100 Mbps, 200, 300 Mbps. Ya mungkin dah murah sikit, ada telco-telco yang murah lah, 100 Mbps bawah 80. Tapi still SIM card pegang title paling murah waktu tu. Tapi korang still ada kelebihan fiber. Fiber kau ada kelebihan ping yang rendah. Telco, SIM card tak ada ping yang rendah. Even dia 5G. 5G yes, ping tu spek dia memang rendah, tapi kadang-kadang tak stabil untuk
ping rendah tu. Jadi dekat sini saya tak tahu nak cakap macam mana kan. Korang mesti boleh fahamnya, dan benda ni nampak sangat perdajal. Kau pergi share guys video-video ni, tag Celcom Digi dekat bawah biar dia berakal sikit dengan perdajal orang macam ni. Apa masalah dia dengan fiber internet ke apa? Dia orang punya pasal, I don't care, we don't care. Kita beli, kita nampak apa yang nak, kita beli dan kita pakai je. Itu apa yang kau janji pada plan kau. Itu apa yang aku nampak, kita nampak dekat plan tu. So benda-benda macam ni saya tak tahulah. MC garuk telur je ke macam mana. Korang share lah. Dan lagi satu benda yang paling penting, mungkin boleh bantu dengan report MC. Saya tak nak tunjuk caranya. Saya dah buat satu video tau. Video lama cara nak report MC. Sekarang ni saya nak bagi tahu secara ringkas. Masuk Google, search aduan MC, login ataupun sign up dulu. Sign up dia tak susah mana pun. So lepas tu korang isi je lah apa yang sepatutnya berlaku dalam kes ni kan. Benda-benda bangang, benda-benda pedajal orang. Seriously, Celcom Digi, kau memang pedajal orang. Kau hianat customer tau. Jangan cakap kau tak tahulah pasal unlimited hotspot ni. Boleh masuk modem, tak ada sekatan kelajuan, tak ada apa-apa sekatan. Macam mana syarikat bawah-bawah kau boleh keluar plan macam tu kalau kau tak bagi kebenaran? Okay guys, jangan lupa kalau rajin pergi report SKMM. Tengok SKMM ataupun MC ni dia sekadar garuk telur ataupun dia ada tindakan selepas tu. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye.